kawan-kawan. Nama saya Ainah, umur 6 tahun. Hari ini Ainah nak bagi tahu rahsia macam mana nak jadi anak yang baik. Kalau kita ada adab, semua orang akan sayang kita tahu. Jom ikut Ainah tengok macam mana Ainah buat kat rumah. Mula-mula, dengan ibu ayah kena salam dan cium tangan macam ni. Lepas tu cakap kena lembut, tak boleh jerit-jerit tau. Kalau nak pinjam barang abang atau kakak, kena minta izin dulu. Abang, boleh Ainah pinjam robot ni sekejap? Jangan berebut. Kalau dengan atuk atau nenek, kita kena tolong mereka. Dengar cakap mereka tau. Barulah kita jadi cucu yang baik. Sama adik kecil pun kena baik. Kena kongsi mainan dan sayang mereka. Sebab kita kan dah jadi kakak long yang hebat. Masa makan pun ada adab. Baca doa dulu. Amin. Makan kena duduk tau. Dan jangan bagi bunyi cap 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 cap. Betul kan kawan-kawan? Kita beradab, orang suka kita. Senang kan? Jom kita jaga adab sama-sama. Allah sayang, semua orang pun sayang. Bye-bye kawan-kawan.